Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya pagi ni di Mimos Technology Preview 2025 bertempat di Grand IOI Putrajaya. Kita bawakan seorang figura ataupun orang cakap influencer lah. Saudara Ikhwan Khalid, apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. So, boleh tak you introduce sikit pasal diri you dengan kita punya penonton podcast? Nama saya Ikhwan Khalid. Sekarang bekerja di Holtec International sebagai jurutera nuklear. Itu saja. Itu saja. Tak tahu lagi apa. Okay, tak apa. So, mungkin kita boleh go direct to the first question lah kan. So, boleh tak you cerita dekat I? Sebab I percaya you sebagai seorang researcher lah orang panggil ataupun industry player sendiri. Kenapa you pilih bidang nuklear berbanding kejuruteraan lain? Sebab setahu I, Malaysia sendiri belum ada loji tenaga nuklear besar dan hanya ada reaktor penyelidikan. Sebenarnya balik pada masa saya kecil. Masa saya kecil, saya privilege lah orang kata dapat tengok National Geographic, Discovery Channel. Betul. Dan di expose dengan benda-benda sains macam reaktor lah. Dan dalam masa yang sama, masa saya kecil, ramai orang tak suka tenaga nuklear. Jadi soalan yang timbul dalam kepala saya, kenapa orang tak suka tenaga nuklear? Dan dari situ saya start mula minat, mula belajar, mula mendalami dan sampailah sekarang jadi tenaga. Masa tu you sekolah rendah ke? Sekolah rendah. Oh, I tak tahu sekolah rendah I suka apa time tu. Interesting sebab you minat dengan nuklear. Sebab ada satu saintis ni, Dr. Michio Kaku, dia selalu cakap pasal nuklear. Saya selalu tengok dia dan terus minat pasal nuklear. Okay, interesting. So, macam yang kita tahu kan, ramai orang biasalah macam I kan, bila kita dengar perkataan nuklear tu, I automatik akan ingat dia adalah bom ataupun radiasi. So, pada pandangan you, apa maksud sebenar tenaga nuklear dalam konteks yang mudah untuk orang public macam I untuk faham? Tenaga nuklear tu sendiri banyak aplikasi. Salah satu dia antara power, weapon yang mana kita tak sepatutnya guna. Yang kita tahu kan? Dalam industri, medical, agriculture dan sebagainya. Tenaga nuklear secara asasnya adalah menggunakan aplikasi yang mana kita dapat tenaga dari proses nuklear, daripada nuclear fission, daripada radioactive decay dan sebagainya. Dari segi power, kita menggunakan tenaga nuklear yang datang pada proses fission tu untuk kita hasilkan tenaga dan haba. Jadi itulah sikit sebenarnya pasal nuklear. Bukan hanya pada nuclear weapon tu yang mana ramai orang salah anggap, sebab bukanlah salah public, tapi disebabkan tak cukup exposure lah. Tak cukup exposure dan juga media-media yang dulu yang dah memburukkan nama-nama nuklear. Sebab tu orang rasa bila sebut perkataan nuklear, orang akan ingat dengan bom. I tahu tu je bom. Itulah. Tapi it's more than that kan? It's more than that. Okay. So, kenapa you rasa bidang nuklear ni penting untuk masa depan Malaysia? Kalau kita lihat sekarang, energy demand makin tinggi. Betul. Dan dalam masa yang sama, kita cuba untuk decarbonisation, kita bersihkan diri, kita kurangkan pengeluaran karbon. Satu je solution yang kita boleh buat ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear bersih, bersifat efisien, tak perlukan banyak tanah dan juga tak mengeluarkan karbon. Dan dengan semua benda tu, bila kita guna tenaga nuklear, kita boleh tick all the boxes. So, kita boleh generate energy yang lebih banyak dan juga lebih bersih. Okay, menarik tu. Setahu you daripada US kan, you belajar di US. So, boleh tak you kongsikan any research ataupun project yang you dah involve ataupun experience, especially dekat US lah dengan kita orang sikit. Saya sekarang bekerja sebagai thermal hydraulic engineer. Di thermal hydraulic ni, kita buat analisis macam mana haba yang dikeluarkan pada nuclear process tu, kita bawa haba tu ke tempat yang selamat. Sebab haba tu akan digunakan untuk generate elektrik dan sebagainya. Dan saya terlibat dalam design analysis untuk SMR 300, iaitu satu produk yang akan dikeluarkan pada company saya, Holtec International. Dan juga masa universiti, saya bekerja sebagai research assistant, yang mana saya buat analisis untuk molten salt reactor. Dan molten salt reactor ini adalah generasi 4 teknologi yang baru, yang mana maju ke depan sikit lah berbanding teknologi yang kita ada sekarang. Yang maksudnya teknologi yang berada di Malaysia ke ataupun secara overall teknologi yang kita ada sekarang? Secara overall, secara global. Teknologi ni belum ada, cuma kita buat research macam mana untuk kita develop. So itu antara research yang you dah pernah involve lah. Which is I percaya mesti besar research tu walaupun I tak faham. Okay, so kita nak pergi soalan yang casual sikit I perasan you aktif explain pasal nuklear, pasal radiasi semua dekat TikTok dan IG. Apa yang buat you pilih platform social media? Apa yang buat saya pilih platform social media? Adakah sebab you rasa orang public ni perlu diberitahu ataupun perlu exposure? Betul, saya rasa macam tu. Sebab khususnya untuk rakyat Malaysia, bila saya sebut pasal nuklear, even dengan kawan-kawan sendiri, diorang akan salah faham. Kau buat bom So banyak nak explain.
Jadi saya rasa dengan inisiatif yang saya buat ni kat social media, saya cuba untuk educate public yang mana tenaga nuklear bukan apa yang kita fikirkan, bukan tenaga, bukan bom, bukan weapon, bukan bahan radioaktif yang tak dijaga. It's not always negative lah. Betul. Betul. Saya cuba nak perbetulkan persepsi orang. Sebab saya sendiri pun ambil masa yang lama, 4 tahun belajar degree, 2 tahun belajar master dan sebagainya. Betul. Untuk saya betul-betul faham nuklear. Ini kan pula saya nak harap orang public macam I ni faham pasal nuklear untuk perbetulkan image nuklear ni. Jadi saya cuba untuk ambil inisiatif untuk perbetulkan image nuklear ni dengan buatkan perkara kompleks tu menjadi kurang kompleks dan explain dengan orang bahasa yang orang faham. Okey. Dalam pandangan you adakah tenaga nuklear ni praktikal untuk Malaysia dalam 10 hingga 20 tahun akan datang? Apa you punya pendapat? Sebenarnya kita punya history dan nuklear dah lama. 1982 kita ada research reactor 3 di Bangi. Sebenarnya di Bangi. Di tengah-tengah bandar tu. Oh really? Sebenarnya sebab utama kita buat benda tu adalah kita nak buat tenaga nuklear. Tapi sebabkan kita jumpa oil and gas, kita tak buat. 2011 kita cuba lagi untuk buat tenaga nuklear tapi tak jadi di 2018. Dan sekarang kita cuba lagi. Jadi dari segi konteks sama ada dia memberi benefit kepada Malaysia ke tak, sebenarnya dia beri walaupun katakan dalam 10-50 tahun akan datang, kita tetap akan beri benefit untuk tenaga Malaysia. Tak kisahlah kita buat sekarang ke, buat masa akan datang ke, kita tetap akan memberi manfaat kepada Malaysia. Okay, insyaAllah. Kita tunggu masa tu. InsyaAllah. Okay, last question. Mungkin you nak cakap sikit dekat penonton, I mean like secara overall supaya jangan salah anggap tentang nuklear ni. Okay. Saya rasa untuk general public untuk sentiasa bertanya soalan dan menjadi lebih curious. Apa? Curious betul lah. Ingin tahu. Ingin tahu. Dengan perasaan ingin tahu, kita akan belajar lebih banyak dan dari perasaan dan belajar lebih banyak tu kita akan dapat connect the dot yang mana daripada kita tak tahu, kita menjadi lebih tahu dan lebih faham dengan suatu ilmu. Okay, terima kasih Saudara Ikuan Khalil for your time. Okay, nanti kita akan jumpa lagi episod akan datang dengan orang yang lebih, I mean lah orang lain pula. Okay, bye-bye guys.